Sekali doa kita baca dalam tahlil. InsyaAllah. Kita nak buat tahlil sebab sahabat dan grup ni. Ada grup hari Sabtu pun saya buat dah. Tapi saya ingat kita grup ni lebih rapat dengan rumah. Dan kita ingatkan sekolah roh betul lah. Nah, sekali lagi. Nah, sebab itu saya tak baca kitab. Saya hanya nak bacakan hadis dari kitab hadis 40. Tapi yang ni saya tak ada kitab tu. Ini yang saya mengaji. Ada ustazah menajak dia tu mengaji semampatkan dan menjadikan. Jadi saya tengok ada boleh dah baca ni. Cuba kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ramai-ramai ni saya buat tengok muka semua baru nak buruk lah. Ada seorang dia saya nampak macam baru. Tapi lo boleh harap mata berlaku. Dia kena abang betul. Dia kata saya lama dah pada kau sudah kata baru. Marhaban ahlan wa sahlan. Ada yang baru nama apa? Wafa. Yang itu lah. Itu. Baru pasal saya dengar pelan ni ada orang baru nak main. Wafa. Macam mana? Mak? Ini baru nak buat. Jangan mak. Di mana ada ustaz? Citra. Ayah sakit apa? Ayah pasti jantung. Darah tak sampai belum jantung. Kalau kita doakan yang sakit. Dia 20 bulan dah. Jonas anak dalam ICU. Jadi orang tak boleh masuk. Termasuk ibu tak boleh masuk. Ibu ayah boleh. Macam mana tak ada anak-anak orang? Macam tu. Jadi penat teruk lah. Pindah piala star lah. Seorang lagi kawan kita Syed Abdullah. Anak dia audit kemarin kot. Nampak pemindahan. Mana dia bang? Anak dia komplikasi buah pinggang. Ada tu. Tapi hospital mana tak tahu. Saya nak cakap tadi je. Ada lagi sekali tak tahu. Siapa tahu tentang kota tak tahu. Lah ni tak ada mana? Buat buat apa? Dia ada masalah, dia nak kencing ke masalah? Masalah dia penat. Dia penat, tapi dia kencing lah nak pergi kencing. Sudah tahu. Kalau ayam dia kena kencing banyak. Nanti dia ada dua bahagian. Satu paru-paru dan satu lagi jantung. Masalahnya kita kena paru-paru kita tak kena keluarkan air kencing melalui bawah lah. Tapi kalau kita jantung, overload air di dalam jantung, doktor akan cuba keluarkan melalui tube tu lah. Kita masuk tube sebab kita nak bagi dia kencing, kita bagi ubat kencing. Tapi dia nak baru main payah. Jadi kita terpaksa masukkan tube supaya airan yang keluar tu inilah boleh geraklah pada jantung tu. Saya robot sekarang masuk. Makan ubat kencing lah. Bila kita makan ubat kencing, kita akan kencing setiap 5 minit. Kalau nak pergi ayat sana. Dia nak bukti kat benda tak mau. Tapi benda ada internet lain boleh buat kencing bola timbul. Dia bicara timbul kita. Siapa punya dia kata tak takut kencing dalam tu. Bagus kau tu tak balik pula. Ni. Tapi seperti jangan ikut. Sebab kita nak kena
Kak berat. Sinar kesihatan Tak je tak main. kawan-kawan kita yang sedang uji. Dan siapa-siapa lagi dalam grup ni yang belum tengok adik cikgu nak ini, boleh lapir ini. Kan? Kemudian Bapak dia nak pergi atas dah. tidak apalah. Saya minta duduk. Ya, itu ayat saya. Ajar senang mahal awak. Yang boleh melawak boleh kan. Okey. Lagi satu, saya nak maklumkan yang terdekat 31 bulan. Kenuri, Wali Mati Urus, rumah Cikgu Rodia. Tidak, sebelum tu ada. Ada anak Wali Batu Urus, anak Cikgu Rodia. Dia suruh pakai seragam kelas. Ada juga orang kata, itu tu ada yang suami dia pun dijemput. Kita dia hanya jemput kita, dan kalau ada anak di bawah tanggungan kita boleh bawa. Yang tu ayat yang Cikgu Rodia buat kat saya. Dia kata lelaki yang mana yang cikgu dia bagi kat tu, tak apalah. Jadi kalau tak terima kat muka lelaki, tak usahlah bawa suami. Masuk siap-siap kat dia. Nah, Ya. jadi ada yang kata kat dia, saya kata cikgu Rodia permintaan dia bukan saya yang buat. Dia kata nak suruh pakai seragam kelas sebab dia nak kenal. Bila pakai seragam kelas, saya mengesyorkan sekali lah masa dia. Baru cantik. Tapi ada orang kata saya, dia nak pergi dengan suami, macam mana? Saya benda tu mudah lah, tak apa lah. Tapi dengan suami yang tak apa pakai, mudah kau wajib pun. Kan? Mudah ya perempuan. Kan? Tapi biasalah dia Afam ni ahli fikir. Dia fikir macam-macam. Dan jadinya tu buku dia benar terima. Rubutan tu. Betul lah. Berapa bulan apa? 31. Pada 13 hari bulan 2. Sila panjang kumi tak payah tulis. Rumah dia ada nak tulis. Dah, Cik Syekuni. Nampak macam mana? Bagi Mat senang. Saya takut saya lupa. Tak nak saya. Nampak lu benda macam tu. Tak tulis benda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili anak menantu saya Rizwana. 13 hari bulan 2 dijemput ke rumah saya lah, buat rumah saya buat tahlil sana. 10.30. 10.30. 10.30 berapa? Hari Jumaat. Hari Saya Jumaat. buat awal. Saya buat awal 10.30 kita buat tahlil saja, bukan biasa. Baca hari Jumaat. Nah, pakai jubah hitam, saya dah kat warna. Pakai jubah hitam, tudung dak perang. Coklat gelap. Betul tak? Jubah lah. Tak ada lu. Jubah hitam. Jubah hitam. Jubah hitam. Coklat gelap. Tak. Tak ada, tak apa. Janganlah sakit nak lekor suami. Brown lah, kira brown lah. Brown lah. Tak perang, senang sebut. Coklat kayu, tak perang. Kan? Koko gelap. Bulan hari lahir cucu si kembar tu. Hari lahir cucu si kembar bulan lepas sekali. Termasuk hari lahir, kelahiran cucu dua tu. Saya buat sekali lah. Kembang tu. Abang tu senang. Mereka nak beli hadiah Proton 1 orang tua. Nah, okey. Itu berapa bulan ke 10.30. Itu perempuan pakai buah hitam, saya ulang nah. Saya. Tudung dak perang, koko gelap. Kalau tak ada, tak apa. Jangan tak pakai tudung sudah. Okey. Nah, pada 13 hari bulan 2 hari Jumaat 10.30. Pada 14 hari bulan 2 hari Sabtu 8.30. 8.30 Tazkirah Ramadan. Cikgu nak tanya apa? Tapi ya nak jadi 7:59 tu kan. Dan buat tak
orang. 8.5 berada di mana? Dewan Kafah. Dewan Kafah. Naqibah semua duduk depan. Pasal sekali kita nak atur geruk senang. Sekali tak lah kerja keterik. Mana naqibah? Saya tak mau. Duduk depan. Perempuan atuk sendiri. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 atuk sendiri. Sekali lagi saya akan panggil kumpulan 1. Naqibah keluar ke depan. Saya panggil nama. Nama ahli yang terlibat semua mai duduk bawah naqibah tu. Kemudian tengok muka betul-betul. Oh dia ni dia lalat tak mana. Jam naqibah anda. Perempuan dengar macam remeh. Pasal jadi 1 Ramadan pada intention saya. Tak lupa. Cakap. Saya bulan mana? Aduh. Saya main sekali. Saya duduk bulan mana? Terlupa. Wah, dia buat dah. Naqibah pula kena pasti. Saya akan berborang dah. Naqibah kena pasti. Hari 1 Ramadan kita tak umum grup mula 1 duduk tak mana, 2 tak mana, 3 tak mana. Sebab tapi kita tak kumpul lagi. Kita habaq saja. Pasal hari itu kita nak buka. Buka kan? Buka dengan doa. Doa untuk nak hadiah. Pastikan yang kita ramai duduk kat koridor tu, di luar tu. Kita nak niat. Pasal niat. Untuk pengetahuan, tahun ni kita jangan duduk dah dekat depan tempat tu imam. Bukan tu imam sajalah 1/3. Kita tinggalkan ruang, kita gerak sikit belah. Nah, tak payah tanya. Oh, pasal apa? Jangan bergosip. Nah, kan? Peraturan dah hukum kita kena ikut. Kita kena agung. Tak payah kita duk petikai. Lain boleh. Ni awak tak boleh. Kita kena mengata no? Saya tak mau dekat mengata-mengata tak mau. Nah? Tak apa kita kata hari tu. Yang mana yang nak tadarus di Sungai Limau ke, di Padang Besar ke, Bongkok. di Sungai Bongkok ke, yang di Taman Hormat Utama ke, mai hari tazkirah tu dijemput. Pasal ada orang mai tanya saya, saya nak mai hari tazkirah tu walau saya tak tadarus di sini. Memang dijemput saya ke buat ya ahli akfar. Mai lah. Walaupun dia pun nak tadarus tak lain, mai apa salahnya? Oh dah tiba pula. Ramai tu kita mensyarat kata makan di fikir. Nah, perempuan kalau jadi saya buat akan takut semua orang. Cukup kadang-kadang. Saya kata tak payah. Saya tahu saya atuk saya yang ada. Kan? Kalau tak cukup biar saya terlayak dia orang buat. Nah, tak apa insya-Allah. Kita berdoa dan rela Allah memudahkan urusan kita. Kita nak buat baik. Nah, kita saling membantu. Puan-puan. Nah, kita saling membantu. Dan kali ni saya ni kumpulan pertama yang saya ajak ni. Pasal pengalaman di Sumaya. Bila kita order ikan bawal mas buat asam pedas, suruh cek tali buat. Untuk 50 orang makan 350 tak apa no hal. Kan? Bila kat saya ada pedang, okeylah tu. Dalam kah contoh 10 orang. 10 orang jalin semua dia ambil taruh atas. Kita kata taruh atas lah. Sayur ke apa ambil.
Hulai je dah. Kan? Tang kari kita buat dalam bekas. Pak. Tekan ambil Tak. terus. Jadi hak kekal besar bolehlah bagi dua. Ya. Nah, Boleh. pasal saya order awal 180 kurang makan. Walaupun panggilan kita dok lebih 1000 lebih tuan. Cocok. 1000 lebih. Bukan dia mahal. Memang patut Harga mahal. tu. Memang harga tu. Bukan dia mahal. Jangan pula dia tahu. Jangan. Ada tu. Ajak dusuk. Memang mahal. Kan kita mereka pun. Dia keluarkan kata itu. Nah, boleh. Kan dia banyak lagi kan. Jadi saya mesej Cik Talib nak korang untuk 150 makan sebab bajet tak cukup. Nampak saya nak jaga. Ya. Jadi kalau besar kita terak dua. Kalau kecil ambil lah seketui. Tak ada hal. Ada orang tak makan besar. Ya. Makan kata menu saja. Ada. Jadi apa pun macam saya kata minta Allah pemudah berurusan. Puan-puan tolong banyak dah tu. Boleh insya-Allah. Nah. Tolong banyak dah tu. Nah. Cik Ota. Dalam 10. Makan di mana? Makan di kantin. Kalau tak cukup, makan dalam bilik kafur boleh. Boleh. Nah, belum berjera nah. Boleh. Lagi apa saya lupa? Ya, pakai. Pakaian hari tazkirah Ramadan tu tadi sangkut. Pakaian seragam kelas masing-masing. Kelas masing-masing. Sebab kita nak kenal. Oh ini Suraya. Oh ini Asada. Oh ini Isyira. Ini kita nak kenal. Ini Bashira. Kan? Kita boleh tahu dah. Tak? Kita boleh tahu. Oh dia ni rupanya dia duduk bulan ni. Nampak? Nah, kita pakai. Ni. Hari khatam Quran. Hari pertama tadarus. Kita tambah hari tu nak pakai apa? No? Dia kalau nak pakai putih tapi tengok Tahun lepas hijau. Tahun lepas hijau. Kan? Pakai kain. semua. Bukan semua kebanyakan dia pakai dia jaga. Pakai kot dalam bagi nama setengah buat. Macam ada satu tempat saya pergi buat amali solat memang nampak pun tentu. Nampak kita tak makan lah. Saya bukan di bawah kemudian saya tak mahu lah kan. Nampak apa fikir lah. Nampak apa masa? Tudung hitam, tudung brown. Sedap. Tudung baju hitam. Hari bulan tadarus. Nak kata hitam putih kau suka? Tak pernah kan? Tak pernah kot lah nak try. Tak pernah. Itu hitam hijau. Kau hitam soft brown kan? Brown. Saya kalau saya putih boleh tapi kita senaraikan ada. Tapi tudung akan ada yang bangkat. Pembangkat tegar ada. Tak semua. Ada yang kita berlarut ada sehingga timbul ayat. Macam saya tak bila dia pun nak pakai kita jangan cakap depa yang bulan nak masuk. Sehingga ayat terakhir timbul Tok Imam tak suka. Tapi menang pun kita. Ya. Kalau ni. Tudung kalau tu. Sampai tak boleh Masuk nak aja. kata dah saya kata biar sudah dibayar. Pakai dia dah jago. New. Walaupun putih. Ramai Dan ada. dia bukan putih. Kata. Tak Imam tak suka. Saya boleh. Tiba-tiba menang. Imam puji lagi. Dia tak melihat tu bau muntah. Dia semua betul saya jaga dah. Menang dah. Muntah kita pula bawa anak. Nak bomba bersembang sikit. Bila lagi nak sembang perempuan. Kan? Kalau ikut saya nak syurkan pakai putih lah. Tudung. Kita nak sambut Ramadan. Sekali putih tudung putih. Pisah dengan duk hangkuk.
Bukan sini. Ustazah tudung putih ke? Baju putih tudung putih. Asal lah. Saya orang putih kan, pakai putih elok duduk. Kalau kayu pakai kan macam orang Nigeria. Betul. Saya tengok hujung orang dia pakai tudung putih. Macam kita hitam. Bapak boleh bayar? Lepas cakaplah tudung putih dulu no. Cakaplah tudung putih. Rare tak buat lagi bukan itu. Ha? Tak ada lagi buat seragam putih dari atas. Tapi Perlu. when we take a photo, Tak, dia tak nampak. Dia nampak. Tak naik. Dia kena tudung colour lain kau. Tadi tu lah tunjuk ke Ustazah. tengok gambar putih, tiba-tiba nampak muka. Ustazah, colour ni okey tak? Soft brown. Tapi baju hitam. Tapi baju gelap. Baju hitam. Pi Puteri UMNO. UMNO merah. Dan puteri. Puteri Islam. Puteri Islam tu. Pi orang pun banyak leloi tu. Dapatlah juga kita akan kalau pun Soft brown. tapi kita tak boleh habaq nangguru. Macam kami orang tuan-tuan ni bukan faham sangat. Coklat lembut. Coklat lembut. Contoh, tinggal satu kat saya tunjuk belah. Boleh. Soft brown perang muda. Perang lembut. Soft lembut, brown perang kan? Betul tak perang tu perang? Ya. Coklat dia lain. Coklat dia koko. So this one is Tunjuk kat sana. not perang, this one is koko. Koko. Betul tak Mama? Dia macam koko. 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 Like koko. Like koko. Warna Milo Teh susu. Dok. Bukan teh. Milo susu. Milo susu. Milo susu lebih. Saya lebih suka abang susu. Macam kau sebut warna Nescafe. Saya ingat begitu. Saya bilang okey warna Nescafe. Yang ni warna Milo susu. Tapi susu dia korang tak kau banyak. Sudah tak? Kan kita tak pakai. Okey, ada betul. Ya. Baju putih sah. Pin belacan macam tahun dulu. Hak lama dulu okey tak? Pin belacan macam. Kita kan ada dulu baju dengan pin belacan. Banyak pin belacan kan? Pakai tak ada lagi Yang kan? nak cari itu dok. Saya tak tahu mana pin belacan. Tak tu dengan hitam. Ni hitam okey je lah. Hitam. Baju hitam. Yang ni lah. Nah, baju hitam. hitam. Mutamat lah. Mutamat. Kena fikir pula Baju kan? Baju hitam tudung coklat. Saya ni dah keluar dah. Tak gaduh. Ada semua. Cik Mawar cuba tengok kat dua-dua sama dah. Saya yang masuk, saya masuk nak masjid ada apa tak? Saya tak 40. Cikgu Norma, ada 40 baca atas masjid. Itu dia. Itu yang saya masuk kata dia buat. Oh, dia pun bukan. Dia mengajar atas masjid. Rina mengajar di mana? Itu beli atas masjid ni. Leo. Siapa dia? Beli kat sini lah atas masjid sini. Masjid ni. Kata-kata. Tak semua beli kot. Nanti ni tak sepongkok. Kami beli. Betul tak? Ada? Oh, saya ada. Ada Ustazah yang offer suruh kami beli. Asal. Kita cuba dulu kan. Betul tak? Part dua-dua tajuk dia Al-Hadis Al-Arba'un. Bukan Ustazah. Dia ambil 40 hadis untuk Untuk Ramadan. sahaja. Oh. Lain-lain. Bukan
bukan hadis 40. Yang ni bukan hadis 40. 40 hadis. Untuk Ramadan. Tu yang tanya. Hadis 40 dia lain. Ada Banyak. Imam Nawawi. Imam Nawawi. Tak apa, kita guna. Ingat tak? Boleh. Ya. Untuk pada je. Tengok muka surat 422. Ada tak? Ada. Ha? Satu akhlak. 422. Macam tak ada. Dia kata dah. Dia betul kau kata lah hadis 40 hadis lain. Tangkap lah. Ada hari yang ada 40. Dia tunjuk lah ni 40 hadis akhlak Rasulullah, ni 40 hadis ilmu dan amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Padatan lisan yafqahu qawli amma ba'd. An ibn Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرصك ومن حياتك لموتك. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ni merupakan hadis yang ke-40. Terjemahannya yang tadi hadis tu dalam bahasa Arab, yang diterjemah ke dalam bahasa kita, bahasa Melayu dia. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anha. Ana dia Ibnu Umar ni menceritakan, katanya Rasulullah memegang bahuku. Ibnu Umar ni anak kepada Umar, dia cerita Rasulullah pegang bahu dia. Lalu ia bersabda, kemudian Rasulullah bersabda, wahai Ibnu Umar, hendaklah engkau berada di dalam dunia seolah-olah engkau orang yang berdagang atau orang yang sedang melalui di jalan pengembara. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anha berkata, Rasulullah pegang bau. Dia kata, Ibnu Umar, hang kena rasa hang duduk di dunia ni macam hang ni orang berdagang. Dia jawab, jika ada bukan. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, jika engkau berada di waktu petang maka janganlah menunggu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi maka janganlah engkau menunggu petang. Gunakanlah dari sihat engkau tu bagi masa sakit, dan dari hidup engkau bagi masa mati. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
Al-Bukhari menyenaraikan bahawa Ibnu Umar kata Rasulullah dan bahawa dia dah memberi nasihat-nasihat. Apa dia? Syarahnya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar. At-Tirmizi telah juga meriwayatkan, juga riwayat Tirmizi. Bukan riwayat Bukhari saja, ada satu lagi riwayat. Semua ni sahih belaka baban dari At-Tirmizi. Dari hadis dari Mujahid, dihadiskan oleh Mujahid dengan tambahan wa'id nafsaka min ahli al-qubur, dan hitunglah diri engkau dari bilangan penduduk kubur. Nah, dari hadis ni dia kata hendaklah engkau hidup di dunia ni bila engkau ni sihat, gunakanlah masa sihat betul-betul sebelum engkau sakit. Perempuan bayang tengok, kita bisa sakit tak? Kalau perempuan sakit, perempuan boleh buat ibadat sempurna tak? Kita tak menafa'atkan masa sihat tu, nak penuhkan masa kita dengan sembahyang-sembahyang sunat, dengan solat-solat tahajud. Kita tak menafa'atkan diri kita untuk ke majlis ilmu dengan sebenar-benar masa kita sihat. Sebab itu Rasulullah kata masa sihat sebelum sakit dan masa hidup sebelum mati. Kita pun tahu mati ini wajib. Wajib bagi kullu makhluk, kullu nas. Setiap manusia, setiap makhluk pasti akan menemui mati. Kita tahu. Tapi kita tak pernah bubuh dalam diri kita bahawa kita akan mati. Kita kadang-kadang kita lalai, kita rasa bahawa kehidupan kita akan panjang. Kita tak rasa kita nak mati. Kita buat kadang perkara yang rasa perancangan memang Allah suruh. Rancang memang Allah suruh, tetapi bersandarkan insya-Allah. Sebab apa? Esok nak kahwin, hari ni pun boleh mati. Kadang atas pelamin dah kahwin pun boleh mati. Kan? Nilaiannya, hadis ini adalah penghidupan seorang dalam dunia dengan katakan secara terus terang hakikat dunia dan kehidupan di dalamnya yang mesti difahami oleh orang mukmin, dan menerangkan pula apakah yang wajib disediakan sebelum dia diperintah meninggalkan kelab. Yang ini dari hadis yang saya baca di Rasulullah nak Polan bin Polan, hari ini engkau tinggal dunia ke dunia tinggal engkau. Yang mana satu betul tu? Kita tinggal dunia ke dunia tinggal kita? Kita tinggal dunia. Kita termasuk diri kita. Kita kena sedar, satu hari kita akan meninggalkan dunia. Orang kata meninggal dunia. Tetapi tak banyak dari kita yang cari bukai banyak. Tak banyak. Kita cari bukai tak banyak pun. Kita mengaji. Kalau seminggu 7 kali pun jangan kata banyak. Sebab apa? Amalan akan hangus dengan sikap kita sekarang. Ibarat pokok kayu yang kering akan terbakar, tinggal padu yang hitam. Bila sedekah rajin, semayang rajin, silaturahim kokoh tak jatuh. Tapi umat Islam satu pakej yang lengkap. Rukun iman dia ada 6. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul. Tapi kalau satu saja kita tak ambil, habis iman kita. Nampak? Dia kena pakej lengkap. Hang rajin sedekah, hang rajin baca Quran, rajin semayang, sunat lah fardu. Tetapi kalau tak jaga ukhuwah, habis.
Berapa ramai yang kau pergi haji berapa kali tapi dengar adik-beradik tak cakap? Ada? Berapa ramai yang selingkuh tak antar-antar adik-beradik susuk tak tolong? Kenapa? Ira hati sama adik-beradik. Ramai. Sebab kita rasa macam dunia kita punya. Perkara yang mengenai hubungan dunia dengan orang mukmin sebagai seorang yang berdagang ataupun membara. Dalam hadis tadi kita baca, kita ni sebagai seorang mukmin yang beriman, kita merasa diri kita sebagai seorang pedagang yang mengembara. Menurut kata Ibnu Umar, bahawa Rasulullah telah memegang bahunya lalu bersabda, hendaklah engkau berada dalam dunia seolah-olah engkau seorang pedagang atau pengembara yang sedang dalam perjalanan. Ini adalah satu nasihat yang tepat, menjadi panduan hidup kepada Ibnu Umar khasnya dan kepada seluruh kaum muslimin amnya. Kita lah bukan takdir tujuh. Bila Rasulullah cakap menjadi hadis, perbuatan Rasulullah, fi'li dan qauli Rasulullah itu menjadi hadis. Kita ni panduan kita Al-Quran dan hadis. Jadi apa dia cakap kita kena take note betul-betul. Kita kalau nak jadi seorang umat yang baik, seorang umat yang dijanjikan syurga, kita kena pegang hadis-hadis Rasulullah kita betul-betul. Buat dia suruh, tinggal dia larang. Dia kata bukan dekat Ibnu Umar saja, tetapi seluruh kaum muslimin amnya. Inilah yang mesti diperhatikan serta dimengertikan oleh setiap orang yang ingin bahagia hidup di dunia sebagai alat untuk mengisi penghidupannya yang baik guna mencapai darjat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera serta lebih utama dan abadi di sisi Allah pada hari kemudian kelak, iaitu akhirat. Dia kata ini panduan yang Rasulullah nasihatkan ni, nak jadi panduan kepada kita di dunia untuk bawa kita ke akhirat. Kalau baik dunia, baik akhirat. Kalau jahat dunia, jahat akhirat. Kan? Perempuan, pernah ada perempuan dalam keluarga kita diuji dengan sakit. Terutama yang mak sakit tu. Yang pok sakit tu. Kita kadang-kadang kita nak bebai tak? Kadang-kadang kita rasa bebai tak? Tapi kalau kita pegang dunia ni sementara, tak lama aku nak balik akhirat ni, Allah nak bagi kat aku pahala. Diuji dengan anak sakit pun melati. Saya pernah diuji dengan suami sakit. Orang sakit ni dia memang cerewet. Sebab apa? Kalau kita sekali pun sakit, kita akan cerewet. Tak boleh bergerak ke mana. Nak makan, tak lalu tidur, tak lena. Tu yang kata orang yang jaga tu Allah bagi sungguh-sungguh pahala tu. Kena sabar sungguh-sungguh lah. Dan sabar dia macam mana? Tak payah, senyap ya. Dia boleh diam tu, dia apa, senyap aja. Sabar, merah sabar, lagi pun sabar. Tapi mak tak banyak cakap, dua-dua orang tak banyak cakap. Ada yang maki, ada dia orang main badan yang main tu, tapi dia nak tanya abang juga. Maklum makan hidup lagi. Padahal nak kita bagi gitu kan. Nampak? Sekali tak apa, tak kira orang lain main tanya itu je. Lama-lama anak nak geram. Balik sikit mak. Orang bagi macam apa mak kata tak bagi. Ini berlaku di situ kan. Kedua nak dek, kedua rumah ni, dia duduk rumah ni.
Anak dah bagi dia makan dulu dah. Dia cerita tak bagi. Yang kaki gosip. Ni apa lagi? Tidak beri dia makan. Tapi kita faham tak? Orang sakit telur, orang tonton dia akan reka cipta. Sebab minda dia lupa. Dia makan tu dia lupa kata dia dah makan. Bila baganya dia kata tak makan. Yang tu ya. Dan anak pun jangan marah. Sebab apa? Hukum akan gugur bila tidak sempurna akal. Contoh solat. Bila orang tu dia ada penyakit, bahasa kasar nyanyuk. Tak wajib dah dia solat. Kita jangan duk paksa, jangan duk marah. Pasal dia tak sempurna akal. Benda ni yang amat ditakuti oleh orang teragami yang mau 60 lebih. Betul tak? Cik Syairah kat dia. Selalu kami duduk sembang bakso ya, Abang. Takut lupa. Sehingga ada peringkat yang lupa pergi masuk rumah orang lain. Kan? Kita tak boleh salahkan mereka. Ini siapa bagi? Allah. Allah bagi kita. Kalau Allah bagi lupa, tak ingat langsung. Jadi kita nak salah ke? Kan? Cik Syairah, Cikgu Mat ke rumah dia. Dia tak balik. Pasal Cikgu Mat ni orang cerdik pandai, Mama. Cikgu Mat farmasi. Kalau siapa kenal, orang buat masjid kita dulu. Yang banyak pengeluaran beliau berdiri antaranya di masjid dan di kafe, termasuk bangunan ni. Orang yang pertama-tama menyokong kelas akfar, Cikgu Mat ni. Dia yang serahkan ni. Dia pergi rumah saya dengan partner. Ustazah, bangunan serbaguna tu saya buatlah apa pun. Dia kata, tu yang saya buat buah egon, buah kape, buah apa tu dah dia kata apa tu. Kan? Tapi lah ni pengakhiran dia. Kan? Tapi kita doa kan untuk dia kan. Buat benda-benda kan. Allah ambil kira apa semua. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata keadaan dunia ada akhirat dengan jelas sebagai berikut. Inna dunya qadir tahallat mudbira wa innal akhirah taqadir tahallat muqbala wa likulli minha banun fakunu min abna al-akhirah ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عملا ولا حساب وقضاء حساب ولا عمل. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya dunia itu telah berangkat membelakangi dan sesungguhnya akhirat itu berangkat mendatangi. Bagi tiap-tiap daripada keduanya ada petera-peteranya. Maka jadilah kamu dari petera-petera akhirat dan janganlah kamu jadi dari petera-petera dunia. Kerana sesungguhnya hari ini hari amal dan tiada perhitungan, sedang keesokannya hari perhitungan dan tiada amal. Boleh faham tak hadis ni? Dari ayat Sayyidina Ali ni yang disampaikan, semua ni hadis pembahasan dari Rasulullah SAW. Dia kata dunia kita ni, dia kata tak ada perhitungan. Perempuan buat baik kan? Buat baik. Balasan tu ada lagi. Dia tak ada perhitungan, buat baik saja. Sedangkan esoknya hari perhitungan dan amal. Iaitu pada hari ini kita beramal. Tak ada
perhitungan, tak ada balasan lagi, Allah tak bagi lagi. Sedekah tu ada Allah bagi. Walau dia hantar 2 malaikat mendoakan kita pagi esok subuh, tetapi Allah simpan keesokannya hari perhitungan dan tiada amal. Bila kita meninggal, Allah dah balas dari dalam kubur dah lagi. Tapi kita beramal ada dalam kubur. Tak ada orang. Tak payah duk baca Quran, tak payah duk bersedekah, tak payah duk semayang, tak payah apa dah. Bila meninggal, kita bawa ni dari amal kita di dunia yang tidak dihitung balasan lagi ni, bawa ke alam barzakh hingga ke alam akhirat. Dan itulah hari perhitungan. Allah hitung satu kebaikan kita. Tapi tak ada lah, tak payah buat amal. Nak teruk buat masa dunia. Siapa yang teruk di dunia, insya-Allah bersenang lenanglah bermula dari alam kubur. Alam yang kita bakal langkah seterusnya, saya dan perempuan cuma rahsia tak tahu bila. Ramai kawan kita dah meninggal, 2-3 hari sudah pada. Sudah pada. Setiap tahun ada. Kita masih membayangkan muka-muka mereka. Kita bayang kalaulah mereka ada. Tidak. Kalaulah mereka ni ada. Tetapi apa cerita kalau masa dia ada, kita ada untuk mengata dah. Orang boleh bayang di padang mahsyar lama macam mana nak jawab tu. Sabit tu masa ada. Berkasih sayanglah perempuan. Tu kata majlis mahabbah. Yang ni yang saya tekan selalu. Korbankan nafsu kita untuk kita berbaik. Sebab siapa suruh? Allah suruh. Saya hanya menyampaikan. Salah silap sikit-sikit kita ni manusia. Baharu, mohon tak ada silap. Hak mengajar pun ada silap, hak tak mengajar pun ada silap. Betul tak? Nama dia manusia. Kan? Tetapi kesilapan tu jangan diulang-ulang. Bila lalu satu tempat ada tumbuh, kita tertomoy. Lagi sekali lalu kok tu beranak lah ada tumbuh ni, jadi kok pun jatuh pula. Masalah setengah orang dia jatuh berkali-kali jatuh, dia tak ingat. Kan? Pasal apa dia tak ingat? Sebab ikut iblis dia ada dendam. Dendam tu juga bahaya. Bila kawan saling bermaafan, jangan ada dendam dan perempuan. Kalau ikut Rasulullah menganjurkan, kalau perempuan contoh dalam adik-adik berkeling gila bagai nak roh, tak mau jejak dah rumah dia. Contoh, tiba-tiba kena orang kahwin anak dia, dia panggil. Kita pun perempuan, jangan tak pergi. Aku tak mau pergi ya. Untuk apa? Tapi dan pergi perempuan. Bila kita dah berbaik, kita kena lagi berbaik. Macam tu ada kita bagi hadiah kat dia. Nak bagi baik lagi. Bila dah calak tu, kita nak padam kan. Sekali tak pukul lah. Padam lagi. Perempuan. Terbaik. Saya percaya dalam ni buat ada masalah. Masalah sama adik-adik, sama kawan, sama jiran. Betul tak? Allah akan tak baca-baca ujian. Kita bukan sempurna. Tapi cuba berbaik. Bila berbaik kan 3 beradik boleh main di satu kelas. Nanti saya dengar satu lagi beradik bila pencet nak main juga. Kena saya panggil kok saya main. Saya ada teman nak bawa pergi mencik, dia tak mau. Saya kena. Kan? Terkelah tu. Sebagai seorang dagang di negeri orang, ni kita masih lagi duk pesi hadis tadi orang. Panjang ni.
apa? Ha? Dia nampak siapa berdiam ni siapa? Pasal tak ada kitab. Bila ada kitab dia beli rujuk lain. Dia masa guna yang ni ya. Muka tu boleh jadi memang tengok saya. Tapi bila di pasal konsentrasi yang penting bawah. Hantar, bagi hantar. Memang benarlah dan tepat segala sebagai seorang pedagang negeri orang tentulah rindu ke kampung halaman. Perempuan pergi Kuala Lumpur 6 hari. Ingat nak balik. Betul tak? Kacau kita rata hutan bodoh tu. 3 hari 7 hari lebih. Kayu dia. Tapi tak sama dengan rumah kita. Betul tak? Pino Batam. Pi Batam ada tapi rindu rumah tidak. Itu yang nak diceritakan dari hadis Rasulullah ni. Dia kata berdagang di negeri orang tentulah rindu ke kampung halaman. Teringat kampung walaupun rumah kita tak ada apa. Kan? Kerana dari sana dia datang ke sana pula dia kembali. Dia duduk situ bermaslahat di situ, bermuktim di situ, dia tahu masyarakat di situ, dia kenal kawan-kawan dia hak tu. Kalau tidak, tak ada lah yang mai darjah nak mai mengaji. Sebab dia dah masuk dah dalam hati dia, mahabbah, rasa sayang kat kawan-kawan ni. Oh, dia pun baik berlaku. Kita cukup syok kalau orang baik dengan kita. Betul tak? Betul. Kembali, hasrat hatinya tidak lenyap dari perkembalian itu sekalipun sudah berlama masa di rantau orang. Dia kata duduk lama pun dia rindu kampung halaman. Namun demikian kerinduan itu tidaklah ada artinya kalau dapat perkembalian dari tidak membawa satu apapun kecuali badan saja. Dia kata tapi tak ada mana hang rindu kampung halaman, hang pi pi mengembara setahun tak ada mana, balik tak ada apa, kosong. Kita kan kadang-kadang kita pi ada tak kita balik cenderah hati kat kawan-kawan. Kan? Pi Aceh buat balik rumput Aceh. Betul tak? Ya. Kan? Habis sangat kita nak bagi juga yang baik-baik, yang apik lah kan? Nak bagi juga. Rasa kadang-kadang kuih cincin sabuk. Gigi pasu jangan dia buat mandai. Cukup batok. Berat. Kan? Tapi nak bawa balik, nak habak ni di Sabah. Hang tak pernah fikir aku nak tunjuk ni Sabah ni. Kita pun buat hati lah. Kan? Nak bagi hati kawan sekolah. Bawa bila orang bagi benda, jangan ada buat tu. Kawan duk suruh ni. Apa tu? Tak menilai rumah. Walaupun benda tu kita dah ada, ambil. Masih nak bawa alhamdulillah nak duduk kat aku no. I lebih mama. Kan? Orang rumah. Kita rasa betul tak? Dia lain. Yang setengah dia tak menghargai. Kan? Bagi masih nak tak betul. Sabit tu pun kalau kita temukan. Saya kesal juga temukan. Puan tu ulung. Apa buat telur tak berminyak. Dengar ayat saya buat kat Jom. Dia cerita dari kemarin dia nak goreng telur ni. Saya selalu cari contoh orang terdekat. Pagi ni dia kata apa kat saya, dia kata, "Saya
Tapi saya kata kat dia, oh bagus Kak Jo. Setan. Yang tu lebih elok. Macam kalau saya kata, yo Kak Jo yang tu boleh buat, Kak Jo marah tak? Nampak cara kita nak appreciate kawan kita. Yang ni yang orang Melayu banyak terlepas pandang. Banyak orang Melayu dalam keluarga pun dia terlepas suami dia. Suamilah orang terdekat. Kan? Allah yang yang pesan suruh beli cabai lumbung no. Abang lupa. Abang memang kau tu dah. Jangan kalau kita kata tak apa, bang lupa ni manusia. Dan dia balak apa tu tak nak cek. Tak kau bahagianya kita. Kan? Semua orang dia suka menghukum. Kadang-kadang order baju lambat sampai, pemarah. Apa saya dah order lama, duit dah bayar lama. Nak cari dosa. Kawan tu nak order perempuan tak senang. Bukan senang. Tetapi bila mai, awak tak boleh pakai. Saya akan order XXL. Mana nak XXL? Pasal apa itu XXL boleh pakai? Tinggal je. Perempuan yang buat baju tu manusia juga. Betul tak? Kadang-kadang dia bilang sikit. Kan? Atau kita akan belah gemuk. Kan kawan tak tahan belah gemuk. Mau pula sakit. Anak baju. Kan? Ni nak habaq kita ni tak pernah ingat kita sebagai pengembara jaga semua perempuan. Kita nak balik nanti nak bawa benda elok saja. Bila kata mati, malaikat main sambut roh kita. Ambil kain kapan dari syurga, balut. Kita nak lah. Nak. Tapi kita bekerja keras dah untuk buat. Yang kita tahu nak condemn orang. Aku tak kena. Aku kata dah. Aku kata dah. Tak mahu dengar cakap aku. Dia ada nada pula. Dia belajar kat Syafinas. Perempuan. Kan? Cukup sedap nak kata orang tu. Kan? Lagi satu perempuan. Kalau kita tengok apa tu, dia masuk apa tu? TikTok lah. TikTok. Dia pergi, dia tak ajak kita. Contoh. Kan? Saya tanya, muda-muda, selalu saya tanya, apa pun mana? Betul tak? Apa makan apa? Tak apa Ustazah nak dia? Tak, saya tanya. Nak abang prihatin. Nak abang Ustazah hampa walaupun tua dia prihatin. Bergerakkan hampa. Saya seronok. Saya tak mahu. Ni ada orang. Oi, tak boleh. Nak marah? Nak lah. Ya, mereka ni mau punya pasal. Dia boleh di mana? Perempuan, inikah kelakuan orang yang berdagang yang duduk dalam negara yang duduk dalam tempat yang tidak sekarang ni. Bukan perangai lu tu, Mama. Tapi kalau baca hadis, husnuzon. Tak masuk uzon. Husnuzon apa benda sekecil tu perempuan boleh petikan. Boleh petikan. Sampai tu saya kata tadi bak tudung. Bak tudung lah ni bagi saya tunjuk contoh senang. Kan? Kalau dia pakai tak sama nak baca ni semua dia ikhlas. Toh Ustazah saya perempuan ni pakai capai. Tak apa, mimpi dia menjagik kat tudung. Kan? Dia kata kalau kita namun demikian kerinduan itu tidaklah artinya kalau kembalinya kita tak bawa apapun, hanya badan saja. Padahal banyak barang-barang keperluan yang akan dipergunakan di kampung. Kita pergi mengembara di mana-mana, kita tak kampung, kita tak ada benda ni. Kita nak buat balik.
untuk kesenangan kelak. Sedangkan barang-barang itu tidak dibawa secukupnya kerana tidak berusaha mendapatkannya. Atau telah didapati tetapi telah dihabiskan begitu saja seolah tidak akan kembali ke kampung. Inilah keadaan orang yang berdagang. Ini pula keadaan seorang dalam dunia ini yang sama-sama pula mesti mengusahakan untuk menyediakan perbekalan yang sebaik-baik dan secukup-cukup untuk hari perkembalian kelak. Dia kata kita ni macam kita berdagang di dunia ni kena cari sebanyak mungkin bekal untuk kita nak kembali negara kekal abadi, negara akhirat. Bermula akhirat bila masuk kubur. Bila masuk kubur, bermulalah kita akan berkolak segala perkakas kita. Quran akan jadi dinding. Dia akan duduk hujung kaki, hujung kepala. Jangan malaikat yang seorang mati dalam kubur mungkar. Jangan pukul orang ni, dia ahli Quran. Jangan pukul orang ni, dia ahli puasa. Jangan pukul orang ni, dia jaga ukhuwah silaturahim. Yang tu nama dia perkakas lah tu. Bila ada, keluarkan saja. Di dalam kubur, dia akan main sendiri. Bermula dari mati. Kita mati, tarik dari mana? Kaki. Sampai hujung kepala. Sampai dia korok-korok, dia akan nampak dah dua dunia. Siapa dia? Termasuk saya. Semua wajib. Dan bila nazar sakaratul maut. Nah, maka malaikat apa ambil nyawa? Israel akan bawa rombongan. Rombongan tu duduk di mana? Saya cerita lagi kelas ni. Kita dengar. Malaikat Israel dengan rombongan memenuhi ruang bilik itu semua. Akan duduk sampai ke langit. Punya banyak, punya ramai. Yang nak tunggu keluar roh kita ni. Kalau kita nampak perempuan, orang yang jaga orang sakit, tak ada dah nak tengok handset ni. Orang yang jaga orang sakit nak tinggal pun takut. Kakak ganti jaga satu empat mana. Mak nak pergi mandi semayang sat. Setengah sakit, kalau baru sakit, mereka tunggu seminggu lah. Tunggu. Sakit bang bulan, 2 bulan, duduklah hang dulu. Anak cucu boleh buka televisyen, gelak kukah lagi. Buat. Sedih mama. Sedih, saya tak mahu cerita pasal kita ada lah. Sedih. Faktor kini tu kan. Ajaklah anak kita elok-elok lah. Sangat-sangat menyedihkan. Pukul 12 lebih, mak tak makan, pok tak makan apa lagi. Berlaku ni, 3-4 hari sudah. No? Kena agak juga lah untuk kita ajak anak-anak berrela. Ajak macam mana adab menjaga orang sakit. Sebab perempuan dan saya belum tahu lagi kita nak sihat dah sampai mati. Duduk macam ni mati, senang lah. Duduk mati. Habis. Tak tahu, kita tak tahu. Ada antara kita yang akan meninggal, akan sakit betul-betul. Ada antara kita yang akan meninggal sakit seminggu. Kita tak tahu kan. Ada yang antara kita yang akan meninggal di tempat tidur. Banyak tempat tidur. Ada antara kita yang akan meninggal dalam laut, dalam sungai. Abang pak saya mak dia rajin buat benang. Rajin kosong. Rajin buat benang. Dia meninggal dalam terusan.
Dia nak pergi basuh. Basuh ni, enggak dah. Kita tak tahu kan. Kalau perempuan fikirlah kematian ni akan terjadi bila masa perempuan akan sentiasa bertaubat, akan sentiasa nak baik dengan orang. Orang Batam telefon. Cari telefon dia mah. Tolonglah tak telefon. Boyfriend kata dia nak lanjut. Mesti orang yang lebih tua dari saya. Saya nak kata mesti tertua saya betul. Kan? Nah, jadi perempuan kesimpulannya darah hadis yang banyak lagi ni. Banyak lagi. Kita dapat tahlilan. Jadi kesimpulan yang saya baca ni perempuan, marilah kita hidup berharmoni, berkasih sayang, berbakat. Kita mulakan dalam keluarga dulu. Pasal kita orang ngaji. Adalah amat memalukan jika anak cucu kita tak erti baca Quran. Kita pulun bagi nak kok ngaji. Anak cucu tak erti baca Quran. Malu tak Bapak? Kita bayang bagi anak kok, anak cucu tak semayang. Betul tak Bapak? Apa pun kita suruh, lepas dah bantu kita. Kita bersedekah. Tapi anak cucu tak pernah penat nak sedekah. Kita masih hidup kan? Kita galakkan. Kalau ada lah anak yang, tapi perempuan semua ada ni saya tahu. Ada geruk kan? Ada geruk. Apa kita syorkan? Ada dah ampun infak untuk mana-mana nak kita pakai share. Macam saya kumpulan keluarga saya usrah tu ayah. Kami memang ada kutipan tiap-tiap bulan. Semua keluarga bagi. Jadi ada kebajikan dalam keluarga. Bila audit kami bagi 300. Setiap tahun raya kami bagi 1,000. Tuan yang nak noi, tapi tahun ni tak boleh buat. Pasal semua pakai sakit. Ini cerita masa tengah duduk sihat semua. Memang jalan. Bila jumpa adik-adik, surat rahmi kita tu. Kita bagi. Kita bagi 1,000, lebih tuan rumah kan beli. Kita akan buat hadiah, kita buat permainan apa semua kan. Masa raya yang ramai yang boleh cuti. Kan? Bila sakit, boleh kita bagi 300. Kan? Bila kemalangan apa, kita bagilah. Ikut ni. Tapi semua kena rujuk kepada ketua keluarga. Ketua keluarga contoh kami, saya perempuan 4 orang, lelaki 2 orang. Tetapi kebanyakan rujuk ke adik dia. Saya adik lah, saya nombor 5. Adik kecil. Bungsu lelaki. Dia merujuk, kenapa? Saya juga perempuan kata kuku dia apa? Kan? Abang Ibang mau mengaji kat saya. Tapi kita boleh melawak. Yalah. Bang Said, awak yang tekan nak orang lihat. Dia bilang. Tu secara kita nak bagi rapid kan. Jadi perempuan dah hadis yang saya baca. Kita hadam, perempuan hadam, saya hadam. Bahawa pencegahan kita di dunia ibarat kita pengembara. Kita takkan kekal dalam ni. Maka carilah bukan banyak-banyak untuk kita kembali ke kampung halaman kita yang asal. Dari tanah kita dijadikan, dari tanah juga kita akan kembalikan. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita ada tanda silapnya. Tolong buat kita hari depan. Terima kasih Ustazah.